Kedai RM2 ada keluarkan Rubik's Cube baru. Saya pun apa lagi, mestilah kena beli. Dah sampai rumah, jom kita unboxing. First kali macam yang korang nampak, kat dalam packaging ni ada 3 Rubik. Ada Rubik saiz biasa, Rubik saiz kecil dan satu Rubik snake. Okey, first kali jom kita tengok Rubik snake. Mesti korang terfikir kenapa nama dia macam tu. Sebab benda ni korang boleh buat jadi bentuk panjang macam ni, ataupun korang boleh modify balik bentuk dia jadi bentuk petak macam ni. Next, jom kita tengok Rubik saiz kecil ni pula. Untuk pengetahuan korang, saiz Rubik kecil ni adalah bersaiz 30mm, iaitu sama saiz dengan gun kitchen cube. Untuk dia punya performance, macam yang korang nampak memang agak teruk, tapi benda ni boleh dimaafkan sebab saiz dia yang kecil. Next, jom kita tengok Rubik saiz normal ni pula. First kali macam yang korang nampak, dia menggunakan stiker yang agak murah dan tak berkualiti. Dan daripada bunyi je, korang dah boleh tahu yang performance dia memang sangat-sangatlah teruk. Antara ketiga-tiga Rubik kedai RM2 yang saya beli ni, cuba komen yang mana satu yang korang suka. Terbaik.